sebab kita kalau kita belajar, kita mesti ada buat benda yang mistake kat sana. Contohnya dia punya flow patutnya A tapi kita pergi buat flow B. Kita dah buat mistake kat sana tapi kita dah belajar daripada mistake kita, betul tak? Kita dah belajar, oh you tak boleh buat flow A, you kena buat flow B. Kita dah tahu dah step yang betul kat sana. Tapi disebabkan kita rasa tak puas hati dengan certain part kat sana yang kita rasa tak boleh nak stay, kita jump kepada syarikat B. Jadi tak rasa ke dah rugi kat sana masa yang kita spend, contohnya mungkin setahun kat sana kita dah belajar daripada mistake kita. Dan kita pergi kepada B, kita kena mula balik daripada beginning. Kita kena mula balik, belajar dia punya flow and then kita buat mistake lagi. Buat mistake lagi. Jadi bila macam kita asyik lompat-lompat kerja ni, setahun kat A, syarikat A, setahun kat syarikat B, setahun kat syarikat C. Jadi actually you belajar apa? You tak belajar benda tu sebab bila you baru start kerja, you akan banyak buat mistake. Sebab kita baru kan, kita tak berapa proper tahu sangat dia punya flow. Contohnya kita kena jalan terus tapi kita pergi belok kiri. Okay, tak apalah, orang dah tegur, kita patah balik, kita straight balik. And then you pergi pula jalan lain, you pergi buat salah lagi, belok kiri. Jadi sampai bila kita nak belajar benda tu? Bila kita asyik buat salah, that's why you rasa tak yakin. That's why you rasa tak yakin, you nak tak nak stay kat sana, you nak resign, you nak pergi kerja tempat lain. So forever kalau you jam macam ni, yes, mungkin you dapat gaji yang lebih okay. Tapi bila come to the kerja you, job scope, you memang tak boleh nak major kat mana-mana part dah. Sebab bila kita dah, let's say you stay lebih pas tahun, you dah tahu dia punya flow semua, so akan kurang kita punya mistake. Bila kurang mistake kita akan lebih yakin dengan kerja kita, betul tak? Sebab kita dah kurang buat mistake, jadi kita rasa kita dah confident dengan kerja kita, so kita boleh carry on. So nanti day by day bila datang coming soon kan, kita akan dapat perform dengan baik. So bos pun akan kurang dengar masalah berkaitan dengan Siti. Siti ni dulu bukan main asyik salah tu, salah ni. Sebab baru lagi kan. And then tak apalah sebab masa tu kita still ada orang yang boleh guide, betulkan kita kan. And then bila come to satu stage kan, kita dah familiar dengan kerja kita. So kita akan kurang buat salah. Bos pun akan kurang dengar, Siti dah macam lama tak dengar dah ada buat masalah, timbulkan masalah kan. Sebab kita dah belajar daripada kesilapan kita. That's why kita, kalau boleh, kita stay 1 jam lah. Kita stay 1 tahun lah kat satu syarikat supaya kita boleh belajar dia punya flow. At the end, bila kita dah familiar kan, kita dah major, kita akan confident dengan kerja kita. So everyday bila kita pergi, boleh je buat. Kadang-kadang tiba-tiba ada last minute punya projek nak kena buat kan. Ada paperwork ke apa kan. Alah, kacang je. Sebab kita dah tahu cara nak buat shortcut kan. Itulah apa benda yang saya cuba nak sampaikan. Dan tajuk saya pada hari ni saya dah share tadi, nanti saya share kat BDT saya. Kotak hadiah kosong. Hadiah kotak kosong.